Pada minggu lepas, kita telah ikuti wawancara eksklusif Zubir Food Sdn Bhd dan mengenali produk dan perkhidmatan mereka. Soalan-soalan diutarakan pada industri, dia kata susah. Tapi industri juga maklum pada kita, setelah mereka berjaya nak muzi halal, dia kata apa? Oh, nak mohon renew nanti taklah susah sangat Ustaz. Nak kata mudah sangat tu tidaklah, tapi taklah susah sangat. Pada minggu ini, kita akan ikuti lawatan eksklusif di kilang Zubir Food Industry. Langkah-langkah keselamatan bagi mengelakkan berlakunya pencemaran pada produk, salah satunya adalah menggunakan penutup kasut ini supaya apapun pencemaran dalam kasut kita tidak kita bawa dalam tempat proses. Mungkin untuk dalam lawatan ini kita kena tekankanlah tentang proses satu-satu produk lah. Mungkin kita boleh pilih beberapa produk atau satu dua produk yang untuk boleh terangkan. Boleh. Daripada awal sampailah Akhir lah. produk ni. Okey, alright. Pertama kita raw material masuk, dia akan simpan di sana. Itu tempat nombor satu sekali lah. Barang mentah akan datang pada sana Di sana. Oh, di luar sana. Di luar sana. Kebetulan cili hari ni memang kita buat lagi 2-3 hari baru sampai lagi. Kita tinggal sedikit lagi untuk datang dalam 2-3 hari proses lah. Tu cili kering kita. Kita biasa sampai ke ujung sana, kita cili kering. Ini 2 hari ya, 3 hari atau 4 hari ni habis. Dalam budi ni betul? Cili kering. Cili kering. Cili kering. So kalau macam cili kering datang daripada mana tu? Dia cili kering ada 2 negara. Satu daripada India, satu daripada China. Oh, Malaysia tak ada tu Malaysia tak ada. Sebab apa? Kalau Malaysia dia petik yang hidup punya tu 6 kilo boleh jadi 1 kilo sini. Kalau sekilo RM15, RM10 lah. Kalau 5 kilo atau 6 kilo dah jadi RM60. Maknanya bekalan cili pun Malaysia masih kurang lagi tu Kita terpaksa import daripada luar negara Import. 100% import. Import Tak ada 10%, 5% daripada sini pun tak ada. China dengan India China dengan India paling besar lah dalam dunia ni. Yang lain tak dapat lah. Kan? Ini raw material dia. Okey, lepas tu kita terus proses di belakang. Ini kita tunjuk pemprosesan cili dulu. Lepas tu berempah kan. Bila kita proses, kita basuh, dia akan jalan drum. Ini proses membasuh ke betul? Proses basuh. Basuh Basuh. Kita dekat sikit tahan boleh? Dipotong lah. Ni pagi dah siap satu dah. Ni nombor 2. So tadi dia basuh sini tu? Dia basuh. Lepas tu? Keluar. Wah. Naik. Potong. Oh, dia potong ni? Ni bowl dia lah. Ha? Lepas tu kita naik masuk sana. Naik atas pula? Naik atas. Untuk kita mix dengan air. Dengan garam. Proses daripada bahan mentah iaitu cili kering tadi, setelah sampai, cili kering itu untuk pastikan bahawa kita menjaga kebersihan dan juga halal, cili tersebut akan melalui proses pembersihan dulu di sini. Kemudian setelah itu proses pemotongan cili-cili dan kita ada proses mixing, menggaul semua cili-cili kering tersebut. Dan setelah itu, setelah proses menggaul, giling. Dia akan proses menggiling secara halus lagi. So, berdasarkan apa yang saya lihat di sini, proses cili kering di sini daripada produk Zubir Food telah pun melalui proses yang dipanggil jaminan halal daripada kebersihan, kualiti. Maknanya di Zubir Food ni memang betul-betul menjaga dari sudut jaminan halal. Jadi tahniah kepada Zubir Food yang menjaga jaminan halal bagi memastikan produk yang dimakan oleh orang Islam di Malaysia ini betul-betul menjaga halal. Good. Kulit berapa supaya dia matching, kasar dia berapa. Kita dah masuk sikit bau pun tak ada. Mana kajian tu dah ada di China? Tak, saya dah buat sendiri. Tu buat kajian sendiri? Saya yang buat sendiri. Setelah kita giling secara halus, kemudian proses ke mana tu? Masak sini. Kita masak pula? Kita masak. Dalam tempoh berapa jam ke minit tu? Dia ada lebih kurang dalam 90 dia akan cut off untuk matikan semua sekali lah. Jadi terus bila datang 90, dia automatik berhenti. Ni berapa minit tu? Kadang tak sampai 1 jam lah, dalam 40 minit. 40 minit Dia dah kita gaul kan. Okey, dah sebati. Ni kira dimasak balik lah Dimasak balik. Itu cuci. Cuci, potong, masih mixing, and then kita masak di sini. Ya, ini memastikan barang-barang kita betul-betul terjamin dia punya kualiti dia. Bila masuk je 90, kita jangan make sure bawa pada 70 terus packing. Ni dia masuk ke dalam tangki. 90 tu maksudnya apa tu?
60 belum sampai tahap lagi. Sampai 90 tu dia cut off. Dia mati api, Oh, maknanya suhu ke apa ni? suhu. Oh, suhu. Okey, okey. Bila tu nanti automatik so, dia suhu ni lah untuk pastikan kualiti dijamin ni Ya. di Zubir Food ni. Kalau sampai 90 dia akan cut Dia off. cut off. Dia akan mati sendiri. Ya betul. Nanti kita punya lab akan ambil sampel. Dia akan bawa ke lab sana. Oh, Kita ada lab lagi. Antara keistimewaan di Zubir Food ni, setelah produk ni siap dimasak, ada satu sampel untuk dibawa di Makmal untuk pastikan bahawa produk itu betul-betul berkualiti dan tidak ada unsur-unsur yang boleh membawa pencemaran produk. Jom. Setelah proses masak dah selesai, so kita akan pindahkan pada beberapa tank ni lah Ya. bagi tujuan pembungkusan produk. produk. Macam ni kan dia ni. Jadi kita punya kualiti Panas ni lagi tu panas. Ui. Panas betul, bukan main-main. Jadi ini pun salah satu kita punya lab test yang kita baling juga sini kan. Dia Tak pecah cuba Tak tengok. pecah. Fail lah. Balik tu, baling sekali lagi tu. Oh, tak pecah Tak. So maknanya pembungkusan ni betul-betul Betul. menjaga jaminan Jadi, kualiti Kita tahu dia punya seal bagus ke tak kan. Oh. Ini kali pertama saya datang gila orang campakkan ni. Tapi itu sebenarnya adalah sebagai ujian untuk pastikan bahawa pembungkusan ni betul-betul menjaga kualiti Bukan saya saja bungkus Jadi kalau tuan-tuan yang berminat dengan cili giling, jangan lupa jenama Terengganu sudah tentu daripada Zubir Food Industry. Saya lepaskan Ini bukan cobaan, ini betul-betul. Alah lembut. Tak pecah. Tak pecah. Sekali lagi. Datuk kata campak lagi. Oh, Dia kena ganah macam ni. Ganah, Zoy? Betul. Panas. nah. Kalau macam ni, cili ni boleh bertahan berapa bulan, berapa tahun tu? Okey, kalau macam ni kita punya expired date lebih kurang dalam 6 hingga 8 bulan. 6 hingga 8 bulan Kita ikut kita PPA1 dia punya PPM 800. Kalau nak ikutkan undang-undang PKM adalah 1000. Tapi Singapura 800. So kita buat satu tangki ni Singapura kan Malaysia ke 800 pun cukup lah. PPM dia. Kita punya pengedar ataupun orang yang beli barang tu dia nak tak report Dia report dia ambil lab test luar dengan juga sertifikat water analysis. Kita semua kita keluar sendiri. Dengan lab luar kita beli. Bukan beli kita. So ujian Makmal ini bagi tujuan menjaga kualiti lagi. Apa lagi? Maintainkan lah kita punya Kualiti kalau kepekatan ke kepekatannya rasa. inilah standard yang Ya. yang perlu dihasilkan oleh Betul. Zubir Food. Kalau cili giling inilah standard dia. Kita tak boleh lari Ini batch berapa? Batch pertama. Batch Oh, pertama. ambil dekat packaging. Okey boleh. Sepatutnya yang waktu masak tu kita ambil yang panas lah. Kita akan check yang panas. Okay. Ini salah satu uji kaji di Makmal Zubir Food untuk memastikan kualiti makanan di Zubir Food ni betul-betul menjaga standard yang telah ditetapkan oleh Zubir Food. Sebagai contoh dari sudut kemasinan dia, dari sudut kualiti dia, pedas dia dan sebagainya. So ini bagi bertujuan menjaga kualiti dan juga rekod di Zubir Food. So sekiranya berlaku aduan dan sebagainya, so Zubir Food akan merujuk kepada laporan Makmal ni untuk tujuan yang seterusnya lah, bahawa Zubir Food memang betul-betul menjaga jaminan halal. Jadi tahniah kepada Zubir Food, bukan sekadar production, bukan sekadar proses, packaging dijaga, tapi dari sudut kualiti betul-betul dijaga melalui ujian Makmal yang dilaksanakan oleh pegawai kualiti di Zubir Food. Ini untuk kita buat quality check kualiti dia dari segi kepekatan, rasa dia pedas atau tidak. So dia ada guna masa Ya, untuk ini kepekatan. 30 saat. Oh. Tak tercair orang komplain pula. Oh. Ini diorang kata Ini nak kalau uji kepekatannya. ya. Ini pesen-pesen zaman tok aduk ni tapi inilah macam timbang kati dulu zaman-zaman Piramli ni kan. So contoh kalau kita dah turunkan ni, so nak pastikan bahawa ia betul-betul menjaga kepekatan telah ditetapkan macam mana? Maknanya dia biasa kita ambil paras 5. paras 5. Maknanya dia tak akan turun bawah lah. Dia kalau cair dia akan turun bawah, tapi kalau dia punya cair kita akan adjust balik lah. So kalau macam ini memang betul-betul jaga kualiti yang telah ditetapkan oleh Zubir Food lah. Betul.
Lain mikro ke kita punya semua yang lain-lain tu kita lab luar. Lab luar. Dekat sini kita just physical. Ujian kepekatan di sini. Rasa, bau. Kalau rasa kita rasa bagai guna lidah lah rasa. Ya, guna lidah. So kalau kepekatan gunakan alat ni. Untuk ketahanan ni memang kita hantar luar lah dia. Oh. Kita hantar Jojaya. Mak-mak lah. Dia akan kasih result. Ini ujian bagi pastikan expiry date dah tak Kita tak nak kita punya ada keracunan kat situ. Keracunan Ya. Produk-produk kita ni tak ada keracunan dan Semua dari line. sudut ketahanan ni berapa lama Ya. di sinilah kita Di tahu. sinilah kita. Okay. Ini pun kita hantar 3 bulan sekali. Kan? Sebab kita ada kita punya lab hari-hari. Kan? Dan pada penghujung lautan ini, pihak bahagian pengurusan halal Jabatan Agama Islam Negeri Johor telah memberi sijil penghargaan kepada Zubir Food Sdn Bhd sebagai sebuah tanda penghargaan.